Sebelum ni I think I weigh 52, tapi during bulan puasa I pernah turun sampai 49. Tips kurus time bulan puasa, selalunya bila nak sahur tu jangan makan nasi kalau boleh. Makan protein lah kalau nak kurus. Time buka pun jangan makan banyak, small portion. Dan kurangkan minum air manis. Kalau ialah kadang-kadang kita perlukan energi kan, bila nak buka puasa memang kena makan manis kan. Kurma is enough. And then air manis tu kalau boleh kurangkan lah, jangan minum lah. Minum air putih, air kosong biasa je macam tu. Kalau nak kurus cepat lah, small portion, elakkan sugar. Macam tu lah. Yang baru-baru ni sebab Ana shooting dalam masa yang sama berpuasa. So pernah sebelum ni I think I weigh 52, tapi during bulan puasa I pernah turun sampai 49. Suka